Bila sebut Abu Hurairah ni, kita kena kenang jasa dia terlalu banyak. Walaupun dia miskin, walaupun dia hanya bersama Nabi 4 tahun je. Dia termasuk ahli sufah, tapi kemiskinan dia, kelaparan dia tak menghalang untuk menyebarkan hadis sampai hari ini, sampai pada kita. Walaupun dia terima hadis itu dalam keadaan zaman tu tak ada apa-apa kemudahan, tapi berkat keikhlasan dia, hadis itu sampai pada kita hari ini. Kita belajar dengan berbagai-bagai kemudahan. Banyak hadis, tapi hadis yang kita belajar tak sampai pada orang. Betul tak? Apa masalah kita? Internet ada, handphone ada, tak sampai. Kuliah maghrib setiap malam. Tapi hadis yang ilmu yang dia belajar di masjid setiap malam, di mana-mana masjid, tak merebak di luar. Betul tak? Kenapa? Saya pernah sebut Malik bin Huwairis. Seorang sahabat Nabi, dia duduk bukan di Madinah. Dia datang menadah ilmu dengan Nabi 20 hari je. Salah satu hadisnya, banyak hadis yang dia belajar ialah tentang solat. Salah satu hadisnya yang dia belajar hanya 20 hari dengan Nabi, iaitu Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita belajar tak hadis tu? Kita tahu daripada siapa? Siapa perawi dia? Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Berapa lama dia belajar dengan Nabi? 20 hari. Tapi hadis dah sampai ke kita. Kita belajar dah bukan 20 hari. Berapa lama dah belajar? 20 tahun. Berapa hadis sampai pada orang yang daripada kita kan? Jadi ambil pengajaran. Balighu anni wal ayat.